Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Iskandar Zulkarnain, nombor matrik 4233000841. Saya Muhammad Dini Hazmi Muhammad Ilham, ID matrik 4233003301. Berada di mana Dani? Saya berada di Taman Botani Negara Shah Alam. Kami akan menunjukkan Beberapa kawasan yang ada di sini, tempat riadah dan kawasan yang menarik untuk dikunjungi. Kak Siti Fatimah, kita nak pergi mana? Tak mana, Boy? So, sekarang kita berada di Gelanggang Tanjung. Di bawah ni terdapat berbagai sawah padi yang ada. Tanaman padi-padi, tengok seperti ada burung cakrawala. Dan kita boleh nampak suasana ada orang-orang. Ini semua kawasan padi, sana pun kawasan padi. So, jom next station. Pergi kepada Jabatan Gantung. Sekarang kita berada di Jabatan Gantung. Kita boleh tengok di belakang sana, Jabatan Gantung sekarang masih sedang dibaik pulih lagi. So, nantikan Jabatan Gantung yang terbaru. Okey, setelah kita ke Gelanggang Tanjung, destinasi seterusnya adalah Taman Haiwan. Banyak haiwan yang ada. Jom kita saksikan. Okey, sekarang kami berada di Tasik Royal Bloom. Tu lah Tasik, ada sampan, ada burung cakrawala. Okey, sekarang kami berada di Kampung Idaman. Cumanya kami tidak dapat memasuki kampung ni sebab security tu kata tidak dibenarkan. Okey, tapi tak apa, mungkin boleh kalau kami memberikan surat kepada mereka. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Kak. Kami daripada student Universiti Selangor. Kami ada buat lawatan sosial di Taman Botani. So boleh Kak perkenalkan diri Kak ni? Nama? Nama saya Auni Najwa, boleh panggil Auni. Kak asal daripada mana? KL. Kak daripada KL. So apa Kak buat dekat sini? Tak ada, belajar naik basikal. Okay, belajar naik basikal. So Kak rasakan apa aktiviti yang sesuai untuk keluarga? Bawa anak-anak ke sini. Bawa anak ke sini. Datang taman haiwan. Okay. Aktiviti ekstrim. Apa je aktiviti ekstrim yang ada? Ada flying fox and then wall climbing. Okay. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih Kak. Assalamualaikum, nama saya Siti Fatimah Jawab pada. Saya pelajar dari Universiti Selangor, Putrajaya. Saya nak tuju cik untuk tentang Taman Botani. Belum tu boleh cik kenalkan diri. Assalamualaikum, saya Muhammad Arisani, umur 28. Saya kat sini sebagai pembantu imam. Telah berkhidmat dalam 6 tahun. Soalan pertama yang saya nak ajukan, apakah jenis tumbuhan atau kawasan yang paling menjadi tarikan untuk pengunjung yang datang Taman Botani? Tumbuhan atau kawasan? Kalau kawasan tarikan dekat Taman Botani ni,
kawasan sawah padi, di taman hiasan, taman jingga beralis, macam-macam lah. Yang kedua, apakah aktiviti yang sering lakukan dekat Taman Botani ni? So aktiviti yang ada kat taman botani ni macam kita ada buat macam satu CSR, macam tanam pokok-pokok atau pokok-pokok nadir di setiap kawasan yang kita tempatkan lah, untuk mencantikkan kawasan hutan, kawasan-kawasan tanaman, untuk jadikan macam lain sikit lah. Dan soalan yang terakhir, pada pandangan Cik, apakah penambahbaikan yang boleh dilakukan di taman ni? Ataupun akan taman ini menjalankan aktiviti pendidikan atau program kesedaran alam sekitar? Ya, kat taman ni memang kita ada buat macam satu macam pemulihan macam pokok-pokok yang berisiko yang hampir pupus. Kita macam conserve macam pokok-pokok nadir lah dekat dalam Elevator Walk salah satunya. Macam kita nak apa cakap, kita conserve pokok-pokok yang hampir mati. So kita tanam balik, kita jaga. So kat dalam ni memang banyak pokok-pokok yang hampir pupus dekat dalam Malaysia. Kiranya untuk kekal ada lah. Ya, betul. Satu lagi, ni yang last. Bagaimana pihak pengurus mendidik pengunjung supaya menjaga alam sekitar? Yang pertama, sampah. Sampah bila dekat dalam taman hutan ni memang bila dah makan tu janganlah buang merata-rata, sebab haiwan perosak tu memang ada lah. Monyet memang dia akan bersepahkan kawasan macam tong sampah macam tu. Sebab tu kawasan dekat dalam ni memang dah tak nampak ada tong sampah banyak dah. So kita kurangkan tong sampah tu dekat tempat-tempat yang kita letakkan. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, sama-sama.